Di segenap pelusuk tanah air, ada wajah yang menanti huluran, ada jiwa yang mencari pengharapan. Sejak lebih 7 dekad, Jabatan Kebajikan Masyarakat berdiri teguh, menjaga, melindungi dan memulihkan. Dari saat negara diuji bencana hingga insan memerlukan perlindungan, JKM sentiasa hadir. Kami bukan sekadar sebuah jabatan, tetapi tangan yang mengangkat mereka yang jatuh dan suara bagi yang tidak didengari. Ini kisah kami. Ini tanggungjawab kami. Setiap anak adalah anugerah, namun ada di antaranya yang terpaksa melalui hidup penuh cabaran sejak kecil. Ada yang dianiaya, ada yang diabaikan dan ada yang diperlukan tempat berpaut. Di sinilah kami berperanan memastikan generasi muda terlindung dan terbela. Program Advokasi Perlindungan Kanak-kanak Kasih Kanak-kanak merupakan program advokasi utama yang dilaksanakan oleh JKM untuk memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap perlindungan kanak-kanak daripada pelbagai bentuk penderaan, pengabaian, eksploitasi dan penganiayaan selaras dengan Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611. JKM bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penguatkuasaan taska berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, di mana taska berdaftar wajib untuk mempamerkan plak taska di premis masing-masing. Setiap insan berbeza, namun setiap seorang berhak menikmati hidup yang bermaruah dan sejahtera. Di sinilah JKM berperanan memastikan hak dan keperluan golongan OKU sentiasa terbela. Melalui sistem maklumat OKU, data dan statistik dikumpul bagi merancang program pemulihan, pencegahan, latihan, pendidikan dan intervensi awal. Kad OKU yang dikeluarkan pula membolehkan mereka menikmati pelbagai kemudahan serta keistimewaan yang disediakan kerajaan. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah, bahagian jajahan atau secara dalam talian dengan menggunakan borang permohonan pendaftaran OKU BPP OKU pindaan 2019 melalui sesawang www.jkm.gov.my atau www.oku.jkm.gov.my. Sejak tahun 1984, JKM melaksanakan program pemulihan dalam komuniti PDK, memberi peluang kepada OKU untuk mencapai potensi maksimum dalam penlibatan keluarga dan masyarakat. PDK bukan sekadar pusat latihan dan sokongan. Ia adalah ruang untuk meningkatkan kebolehan, menggalakkan integrasi sosial serta mengurangkan kebergantungan kepada institusi. Lebih daripada itu, ia mendidik masyarakat agar lebih prihatin dan bertanggungjawab dalam menyokong pembangunan OKU. JKM juga berperanan dalam memastikan warga emas terus dihargai, aktif dan sejahtera kerana setiap pengalaman mereka adalah warisan dan setiap langkah mereka masih bermakna buat masyarakat. Melalui Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE), warga emas diberi ruang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, berkongsi pengalaman serta kekal terlibat dalam aktiviti komuniti. PAWE memberi fokus kepada kesejahteraan holistik melalui 5 dimensi utama: kerohanian, kesihatan, sosial, ekonomi dan persekitaran. Di sini warga emas bukan sahaja berkumpul tetapi terus menyumbang, dihormati dan dihargai. Namun bagi mereka yang tidak lagi mempunyai waris atau tempat berteduh, rumah seri kenangan dan rumah ihsan menjadi pelindung terakhir.
Institusi ini menyediakan penjagaan, perlindungan dan rawatan yang sempurna di samping membina jaringan sosial agar warga emas tetap dapat hidup bermaruah dan sejahtera. Dengan pendekatan ini, JKM memastikan warga emas sama ada di komuniti maupun di institusi tetap diberi tempat, perhatian dan kasih sayang. JKM juga menjadi denyut nadi kebersamaan. Di sinilah masyarakat dibimbing untuk saling menyokong, melindungi dan membina kekuatan bersama. Sukarelawan JKM terdiri daripada individu dan kumpulan masyarakat yang secara sukarela membantu dalam perkhidmatan kebajikan, perlindungan, pemulihan, pembangunan sosial dan pengurusan bencana. Mereka tidak digerakkan oleh ganjaran material tetapi oleh keikhlasan, semangat kepedulian dan rasa tanggungjawab sosial untuk membantu mereka yang memerlukan. Apabila bencana datang tanpa diduga, apabila hidup terhimpit oleh kesusahan, di situlah JKM hadir memberi sokongan dan harapan. Saat bencana melanda, kami menguruskan pusat pemindahan sementara dan membekalkan keperluan asas kepada mangsa. Dengan sistem digital MyIB-JKM, pendaftaran kini lebih cepat, mudah dan teratur. Apabila bencana melanda, setiap saat amat bermakna. Di sebalik tabir, JKM sentiasa bersiap siaga. Inilah depo simpanan barangan bencana JKM, nadi bantuan ketika kecemasan. Barangan keperluan asas disimpan, diurus dan dipantau dengan rapi, memastikan bantuan dapat digerakkan dengan pantas dan tepat kepada mereka yang memerlukan. Inilah komitmen kami, sentiasa bersedia, sentiasa prihatin demi kebajikan rakyat. Bantuan kewangan persekutuan yang disalurkan adalah berlandaskan 5 prinsip utama: pencegahan, pemulihan, perlindungan, pembangunan dan pengintegrasian. Dengan 8 skim bantuan bulanan untuk kanak-kanak, warga emas, OKU dan anak pelihara, JKM memastikan keperluan asas rakyat sentiasa terbela. Di sebalik hiruk pikuk bandar, ada insan yang terpinggir dan memerlukan perhatian. JKM melaksanakan operasi membasmi gelandangan secara berterusan berteraskan pendekatan kebajikan, perlindungan dan pemulihan. Setiap tindakan dilaksanakan dengan penuh empati demi menyantuni dan membantu mereka kembali kepada kehidupan yang lebih teratur dan bermaruah. Melalui kerjasama pelbagai agensi, JKM menyediakan perlindungan sementara, sokongan kebajikan dan laluan pemulihan yang bersesuaian. Setiap manusia berhak mendapat peluang kedua kerana di sebalik kesilapan masih ada ruang untuk membina semula kehidupan. Perintah Khidmat Masyarakat PKM merupakan hukuman alternatif kepada pemenjaraan yang dijatuhkan oleh mahkamah dengan mewajibkan pesalah melakukan kerja-kerja demi kebaikan masyarakat. Melalui program dan aktiviti berteraskan elemen hukuman, pemulihan dan penginsafan, ianya memberi ruang untuk pelatih kembali ke pangkuan masyarakat dengan lebih bermakna dan bertanggungjawab. Pelaksanaan PKM bukan sekadar hukuman, tetapi proses pemulihan diri, memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan menanam kembali nilai-nilai murni dalam kehidupan. Di sebalik setiap wajah, ada cerita yang kadang tidak kelihatan. Ada hati yang rapuh, ada jiwa yang mencari tempat untuk didengar. Di sinilah JKM berperanan menyediakan sokongan psikologi kepada kumpulan sasar dan juga warga jabatan. Antara perkhidmatan yang diberikan termasuk sesi kaunseling, intervensi krisis, sokongan psikologi,
program psikopendidikan serta penilaian psikometrik. Kami turut melaksanakan latihan kepada pegawai, membangun modul dan menggubal panduan profesional bagi memperkukuh perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Segala usaha ini dijalankan dengan satu tujuan, membina kesejahteraan masyarakat serta memastikan keseimbangan dalam kehidupan. Setiap usaha, setiap langkah, semuanya demi kesejahteraan rakyat. Inilah amanah yang kami pikul. Inilah janji yang kami genggam. Kerana di sebalik setiap wajah yang kami bantu, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini kisah kami. Ini tanggungjawab kami.